Topik pengurus sebab ini antara cerita paling besar sekarang. Chelsea memang sedang menjadi seorang pengurus baru dan yes, mereka sedang membuat satu kemajuan yang sangat-sangat jelas. Seperti yang saya cakap sebelum ini dan saya ulang lagi hari ini, bila orang tanya siapa calon paling kuat untuk Chelsea, satu nama yang sentiasa muncul di media masa iaitu Liam Rosenior. Rosenior ni sedang buat kerja yang sangat bagus di Strasbourg. Ini bukan projek yang siap dalam tempoh masa yang singkat. Ambil masa lebih kurang setahun setengah untuk mula nampak hasil. Dan dia dikendalikan semuanya dengan sangat-sangat baik di Strasbourg. Sebab tu Chelsea sekarang sedang memajukan dan sedang maju di dalam perbincangan untuk membawa beliau masuk sebagai ketua jurulatih baru Chelsea. Dan ramai juga yang tertanya kenapa belum diumumkan lagi Liam Rosenior sebagai pengurus baru Chelsea. Jawapannya agak mudah dan sangat-sangat mudah. Chelsea dan Strasbourg berada di bawah satu pemilikan yang sama iaitu Blue Code. Jadi, sebelum Rosenior berpindah, mereka kena pastikan Strasbourg juga berada di dalam keadaan yang sangat baik, bukan terkotak-kanting dengan pengganti yang betul-betul sesuai dan bukan sekadar jurulatih sementara. Nama lain yang dikaitkan dengan Chelsea selain pada Liam Rosenior adalah Freyerly. Freyerly, seperti kita tahu, seorang pengurus muda yang kini sedang fokus kepada Porto. Dia tak berminat pun nak berpindah. Iraola sendiri kata hari ini juga dia gembira di Bournemouth dan juga Cesc Fabregas akan fokus penuh beliau di Como dan tidak berminat untuk meninggalkan kelab tersebut. Jadi satu demi satu nama lain ditutup buat masa ni. Calon utama Chelsea masih lagi Liam Rosenior. Perbincangan masih lagi berjalan, semuanya bergantung pada keputusan Chelsea. Dan kalau semuanya berjalan dengan sangat lancar, Rosenior boleh menjadi pengurus baru Chelsea dalam tempoh beberapa hari akan datang.